So hari ni kita punya program, aku nak bawa korang kita pergi menyelam barang kancil. Kita kancil atuk aku dah dekat kedai cat. So dia dah progress lah, by progress. So aku nak kena bagi dia barang-barang bumper depan belakang, apa benda yang aku nak kena tukar lah. So jadinya hari ni aku dekat Meru guys. Belah-belah sini aku tak pernah sampai Syul. Tapi dia dekat belakang Steel Mall lah, belakang Top Glove tu. Ada satu kedai spare part, bumper-bumper and so on. Sini dekat Neong Fat. Mungkin korang ada tahu, mungkin ada korang yang tak tahu. Aku bawa korang. Ni lah port-port dia kalau kau nak cek spare part original beli kan, OEM ke apa jadah ke. Let's go. Ini lah dia Neong Fat, New Hong Fat. Besar bapak ni kan. Aku tak tahu dia ni kilang apa benarnya. Tapi dia lah yang ada jual spare part banyak lah sini. Semua benda ada babe. Lu nak cermin kereta, lu nak bumper, bonet depan, segala spare part. Ni New White ni memang power. Fender baru, bonet depan, side panel. Okay, so ni dah dapat bumper depan baru. And then getah molding bumbung 2, molding tingkap 4, 1, 2, 3, 4. Lampu belakang baru. Siap mentol. Signal dekat bumper depan ni ada signal betul. Ni signal oren pun baru. And then side mirror. Ini side mirror manual standard 660 yang plastik hitam keladak kan. Atuk aku punya cermin dia macam dah barai sikit, so aku kena check baru. So ini semua made in Malaysia. Kilang diorang dekat belakang. Tapi tempat ni hanya buat body part saja, barang enjin tak ada. Cermin-cermin, bumper, barang-barang besi, lampu-lampu macam ni. Depan belakang pun ada baru. All good. So kita tengok macam mana. So yelah, kita nak cari original Pro 2, tak semua part boleh dapat. Susah. Kita pun tak ada masa dan tak nak overspend pun sebenarnya. Jadinya kalau ada replacement part yang macam gini pun boleh, tak ada masalah. Yang penting kita restore dia balik. Kita tak ada cakap nak restore MDM ikut katalog baru. Tak. Mungkin saya pun tak mampu nak buat macam tu. Okay, jadinya apa yang ada sekurang-kurangnya aku dah tunjukkan korang. Dekat sini lah lubuk dia. You name it. Nak apa jenis barang, insyaAllah dia ada. Dia ada mall-mall, dia ada 5 kilang. Ini direct. Korang pergi beli kat spare part tu, spare part ambil dekat sini. Ni aku bawa kau terus direct lompat spare part. Cek baik muat, ngam-ngam, seat tak kacau, bumper depan belakang macam tadi, barang-barang semua. So ni kita terus pergi ke kedai cat. Aku nak bagi diorang, diorang terus buat apa yang patut. Let's go.